maka menumbuh ia bumi tu akan rupuk rapai. Nah, akan apa dia pokok-pokok kesuburan satu bumi tu. Jadi bila hujan turun siram atas dia menerima ke air hujan. Bila dia menerima air hujan, maka menumbuh ia. Ni isnad majaz ni berkata lagu ni. Kalau mengaji ilmu balaghah panggil isnad majazi. Mana isnad majazi? Terima ia bumi akan air, fa ambatat, maka menumbuh ia bumi tu akan. Sedangkan yang menumbuh pada hakiki siapa? Allah. Ni apa yang cakap majaz. Ni tidak. Ubat ini dapat menyembuhkan itu penyakit, makanan ini boleh mengenyangkan, air minuman boleh menghilangkan dahaga. Ni panggil isnad majaz. Tapi panggil isnad majaz jika keluar perkataan seumpama ini dari mulut orang mukmin. Bila pakai majaz dia ada qarinah haliyah. Sabit tak mudah kita nak hukum kupu pada seorang-seorang orang mukmin, tak mudah. Walaupun dia cakap sana memberi bekas oleh suatu pun tanggung tak majaz, bukan hakiki. Sebab kita orang mukmin tu, hal orang mukmin iktikad Allah yang Maha Esa, bukan? Tuhan ada berapa? Esa. Tuhan yang Maha Esa, esa pada zatnya, esa pada segala perbuatan. Semua perbuatan ini Allah yang Maha Esa saja yang buat. Tak ada kongsi dengan siapa, la syarikalah. Kan iktikad kita orang mukmin. Bila iktikad begitu, cara kita berguna bahasa, ataupun cara kita bercakap, al-lughatu tud'u 'ala zahir. Bahasa cakap dia bina atas zahir, mudah faham. Ubat ini dapat menyembuhkan penyakit itu ini. Jadi kita panggil sandar menyembuh kepada apa itu? Sandar ke ubat. Makanan ini dapat mengenyangkan. Gandum ini lebih utama mengenyang daripada beras lagi, kata gila. Berapa persen cara mengenyang, orang boleh kira habis tu. Nah itu kan? Maka semua tu panggil isnad majaz. Kerana kita orang mukmin, iktikad kita Allah juga yang beri bekal. Sebab tu tak mudah kita nak kata syirik kufur pada orang mukmin tu. Jangan mudah. Kena tanggung atas majaz. Tengok dalam hadis, dalam Quran pun cakap lagu ni. Nah tengok. Ambatat fa ambatat, maka menumbuh ia bumi. Bumi boleh menumbuh. Hakikatnya maka menumbuh ia Allah pada bumi itu. Hakikat klik gitu. Tapi tak cara mudah bercakap, maka menumbuh ia bumi. Bumi menerima akan air. Bila air hujan turun, maka dia menerima air. Maka menumbuh ia akan rupuk rapai jadikan makanan-makanan binatang. Artinya binatang hidup boleh ambil manfaat tumbuhan daripada bumi. Arti bumi memberi faedah pada yang lain sebab daripada air hujan. Begitu ilmu yang datang pada kita untuk amal kita pengen menerima. Itu panggil menerima. Nah, bab akidah ajar kita mesti ada Tuhan. Tak terima tidak ada Tuhan. Nah, tidak ada Tuhan punya, mana boleh. Tengok-tengok kereta ada depan rumah, kereta tak ada Tuhan punya, mana boleh. Mesti ada Tuhan punya. Sehingga kita tak tahu siapakah Tuhan punya. Nak tanya siapakah Tuhan punya, kita sudah yakin kata mesti ada Tuhan punya. Tapi siapakah Tuhan punya? Itu Tuhan punya. Nama apa Tuhan punya itu? Muhammad. Ni apa? Allah yang begini terbentang, termasuk diri sendiri. Takkan tak ada Tuhan punya? Mesti ada. Tuhan punya tu namanya apa? Allah. Lalu baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah raya di nama dia tu. Kan? Bila kita tahu kata ada Tuhan punya mesti yang maha kuasa. Mesti esa. Kalau berbilang tak boleh jadi. Sebab apa? Dua pemimpin tak boleh satu tempat kan? Dia kena satu ya. Itu keyakinan di situ. Apabila begitu ternapilah syirik. Tak ada lah intikad kata kongsi, tak ada lah. Apabila begitu, bila mai dengar cakapan bumi boleh menumbuhkan, air boleh menghilangkan dahaga, tu semua dia panggil isnad majazi dalam ilmu bayan panggil.
Ataupun dia panggil satu lagi majazum fil isnad. Nah, ataupun satu lagi dia panggil isnad majazi. Dua tiga panggilan.